Cara dia, tuan-puan bantu 1,000 orang simpan emas 1 gram je. Kalau tak 1 gram pun ajar dia buat auto debit 250 sebulan. Tuan-puan akan buat sale sebanyak 250,000. Tuan-puan akan dapat insentif 2%. Tuan-puan akan dapat 5,000 sebulan. Okey, 1,000 ni orang yang macam mana kita nak? Orang yang macam Encik Hassan yang saya cakap tadi. Nampak tak? Contohlah Encik Hassan ni, dia nak simpan emas dengan saya. Saya pun ajar, okey Encik Hassan simpan emas macam ni. Sekali je saya ajar. Lepas tu setahun Encik Hassan tak pernah kontak saya. Dia kontak balik saya, cikgu saya nak jadi dealer. Itu je dia kontak saya. Sebelum ni, selepas tu dia tak kontak dah sebab saya dah ajar cara dia menyimpan emas. Lepas tu saya ajar Puan Zainab lagi. Saya ajar Puan Zainab. Puan Zainab pun pandai. Dia tak kontak saya dah simpan emas. Dah 2 orang. So sampailah saya educate 1,000 orang yang pandai simpan emas sendiri tanpa kontak saya. Saya dapat income 5,000 sebulan. Adakah income ni, saya dapat 5,000 sebulan ni hasil daripada saya pandaikan 1,000 penyimpan emas. Betul cikgu, macam saya je. Macam Encik Syarifuddin, dia di bawah bimbingan saya. So saya ajar dia sekali je simpan emas. Lepas tu dia tak kontak dah saya cara nak simpan emas. Dia kontak saya balik, cikgu saya lupa username. Cikgu password kenapa tak boleh login Itu je dia kontak balik. So jalan yang nombor 3 ni tuan-puan, saya tak cakap jalan ni senang, tapi saya cakap jalan ni boleh buat, relevan untuk buat. Sebab apa? Sebab saya tuan-puan, ayah saya pemandu. Saya lahir daripada keluarga yang tak senang. Hari ni alhamdulillah tuan-puan, income dengan public go 5 figure tanpa saya pergi kerja. Tapi adakah saya dapat sekarang? Tak. Saya dapat setelah 4 tahun saya berjuang. Ini tahun kelima saya buat bisnes. Jadi kalau tuan-puan hari ni betul-betul nak buat bisnes public gold, tuan-puan kena set satu dream lah. Yang mana aku kena lalui proses membina diri dalam tempoh 3 tahun. So ini cara kita nak dapat passive income 5,000 sebulan dengan cara kita bantu masyarakat kita kukuhkan kewangan dengan tabungan emas.